Kenapa ada orang kerja 12 jam sehari tapi rezeki macam tersekat? Sedangkan ada je orang lain usaha biasa-biasa tapi hidup penuh keberkatan. Kadang-kadang masalah bukan pada usaha tetapi pada niat. Kita terlalu fokus nak cepat kaya sampai terlupa siapa sebenarnya pemberi rezeki. Kalau setiap pagi kita keluar bekerja dengan niat kerana Allah SWT, ya Allah, aku bekerja untuk mencari rezeki yang halal, menyara keluarga, membantu ibu bapa dan memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah, kerja itu bukan sekadar mencari duit, tapi menjadi ibadah. Ingat, Allah tidak pernah berjanji rezeki datang mengikut masa yang kita mahu. Tetapi Allah berjanji, setiap amal yang ikhlas tidak akan disia-siakan. Kadang-kadang Allah tangguhkan sesuatu kerana dia sedang menyediakan yang lebih baik. Jadi, jangan berhenti berusaha. Betulkan niat, teruskan ikhtiar dan banyakkan doa. Hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Saya Ustaz Tengku, semoga Allah murahkan rezeki kita semua. Bukan sekadar banyak, tetapi penuh keberkatan. Kalau video ini memberikan manfaat, kongsikan kepada orang yang sedang berusaha mencari rezeki yang halal. InsyaAllah, semoga pahala terus mengalir kepada kita semua.